Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. Ya, kita berada pada muka surat 214 dalam Kitabul Janaiz, bab menziarahi kubur, fasal ketiga, hadis 1766-5. Nabi sering menziarahi tanah perkuburan Baqi' pada akhir malam. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع ويقول الله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقت رواه مسلم. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan setiap kali tiba giliran baginda di rumah beliau baginda akan keluar pada akhir malam untuk menuju ke Baqi'. Baginda membaca dan memberi salam kepada ahlul Baqi'. Assalamualaikum dara qaumin mu'min. Salam sejahtera ke atas kalian wahai penduduk-penduduk bandar ataupun penduduk-penduduk kubur, orang-orang beriman. Telah datang kepada kalian perkara yang dijanjikan, iaitu kematian. Kalian ditangguhkan mendapat balasan kalian. Kalian ditangguhkan bagi mendapat balasan kalian secara sempurna pada hari esok, yakni kiamat. Sesungguhnya kami jika Allah berkehendakkan akan menyusuli kalian. Ya Allah, ampunilah dosa penduduk bagi Baqi' gharqat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis di atas menyebut bahawa Rasulullah keluar pada waktu malam untuk menziarahi tanah kubur Baqi'. Peristiwa ini berlaku semasa peristiwa Hajatul Wada'. Pada akhir kehidupan Nabi. Nabi buat haji sekali je. Haji pertama dan haji terakhir. Baqi' pada asalnya memberi makna tanah yang mempunyai pokok-pokok. Sebenarnya terdapat banyak tempat yang dipanggil Baqi'. Seperti Baqi' Butan, Baqi' Khail. Yang masyhur ialah Baqi' Gharqat, iaitu tanah perkuburan bagi penduduk Madinah dan tanah yang diberkati. Ramai orang-orang mulia dikebumikan di sana. Imam Nawawi menyebut bahawa daripada hadis ini juga dapat diketahui disunatkan menziarahi kubur, mengucap salam kepada penghuninya dan mendoakan untuk mereka. Ianya juga menunjukkan kelebihan menziarahi tanah perkuburan. Doa menziarahi tanah perkuburan lagi. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha kaifa aqulu ya Rasulullah تعني في زيارة القبر قال قولي السلام عليك السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وأنا إن شاء الله بكم للاحقون رواه مسلم. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, apakah doa yang perlu dibaca ketika menziarahi kubur? Baginda bersabda, bacalah doanya. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikumul lalahiqun. Salam sejahtera kepada penghuni rumah-rumah ini, yakni kubur, yang terdiri daripada kalangan lelaki dan wanita. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah pergi dahulu dalam kalangan kita
dan orang-orang yang pergi kemudian. Sesungguhnya insya-Allah kami akan menyusulinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis di atas diceritakan bahawa Rasulullah mengajar kepada Sayyidina Aisyah doa ketika menziarahi kubur. Ia menunjukkan keharusan wanita menziarahi tanah perkuburan. Tapi kalau tidak perkara yang fitnah lah, kalau banyak perkara fitnah, lebih baik tidak. Anjuran menziarahi kubur ibu bapa. Wa an Muhammad ibn Nu'man yurfa'ul haditha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabra abawayhi wa ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman mursalan. Syahadat Muhammad bin Nu'man bin Bashir meriwayatkan secara marfu'. Hadis ini telah disampaikan kepada Nabi bahawa Rasulullah bersabda, para siapa yang dinisbahkan kepada Nabi lah, iaitu menziarahi kubur kedua ibu bapanya, ada salah seorang daripada mereka pada setiap Jumaat, maka akan diampun dosanya dan akan ditulis baginya pahala berbuat kebaikan kepada ibunya. Seminggu sekali boleh ziarah. Keharusan menziarahi kubur dan kenapa ilah dia. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fil dunya wa tuzakkirul akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur. Ziarahilah kubur kerana kubur itu akan membuat seorang yang paling hampir daripada dunia, yang berpaling daripada dunia dan mencari gemar kepada akhirat. Telah diterangkan pada permulaan bab bahawa pada peringkat permulaan mendapat larangan menziarahi kubur, kemudian larangan itu sudah dimansuhkan, maka bolehlah menziarahinya bagi wanita apabila tidak timbul fitnah dan memakai pakaian yang diluluskan syarak, bolehlah pergi ziarah. Larangan wanita menziarahi kubur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza haditsun sahihun hasanun sahihun. Qala at-Tirmidzi qad ra'a ba'du ahli al-'ilmi anna hadha kana qabla an يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ولما رخص دخل في رحمته في رخصته الرجال والنساء. قال بعضهم قرة زيادة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة jaza'ihinna summa kalamuhu tamma kalamuhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan lagi sahih. Hasan li zatihi sahih li ghairihi. So boleh bercampur hasan dengan sahih. Allahu Akbar. Kitab Khatib Tibris telah menukilkan kata-kata Imam Tirmizi berkenaan hadis di atas. Terdapat dua perkara yang disebutkan oleh Imam Tirmizi. Para wanita termasuk di dalam umum keizinan Rasulullah untuk menziarahi kubur. Oleh itu, para sahabat wanita juga menziarahi kubur. Ziarahi kubur juga. Orang wanita pun benarkan untuk menziarahi kubur. Ilahnya wanita dilarang menziarahi kubur ialah kerana mereka tidak mampu bersabar. Mereka akan menangis sehingga mereka nuha. Itu perkara-perkara yang diharapkan meratapi kedua ibu bapa. Allahu Akbar. Ilah wanita dilarang menziarahi kubur ialah kerana mereka tidak mampu untuk bersabar. Oleh itu, jika ilah
Jika syarat itu ini tiada, maka tiada mengapa mereka menziarahinya. Kan seterusnya. Habis terakhir nak masuk kitab zakat. Muamalah kita dengan orang mati seperti muamalah kita dengan orang hidup. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu adkhulul baiti alladhi fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inni wadi'un sawbi wa aqulu inna ma huwa zawji wa abi falamma dufina Umar radhiyallahu anhu ma'ahum fa wallahi ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun ala siyabil hayaan min Umar radhiyallahu rawahu Ahmad. Sayyidatuna Aisyah berkata, dahulu sebelum Rasulullah, belum Sayyidina Umar, sebelum kewafatan Sayyidina Umar, aku memasuki rumahku yang terdapatnya kubur Nabi. Masuk Raudah tu. Maka aku akan menjaga tak kala Sayyidina Umar meninggal, wafat dan ditanam di situ, maka aku akan menjaga auratku supaya setiap kali masuk ke dalam rumahku kerana malu terhadap beliau. Maksudnya Hadrat Umar radhiyallahu anhu tu ghair mahram dia. Masa dia duduk masuk rumah tu, ayah dia Abu Bakar dan isteri dia sendiri, suami dia sendiri. Jadi dia masuk tu, mungkin dia buka purdah dia tu, duduk dalam rumah. Tapi bila ada Umar, dia dah tutup balik. Walaupun kubur. Itu dia kata, muamalah kita dengan orang yang mati seperti muamalah kita dengan orang hidup. Seolah orang tu ada. Jadi, dia kata apa, dulu aku menutup sepenuh menutup segala auratku. Ada tempat tu. Tapi bila masuk Sayyidina Umar, aku jaga lebih terapi lagi. Kerana Sayyidina Umar di situ. Kepala Nabi, lutut, kepala Nabi. Lepas tu, kepala Abu Bakar bahu dada Nabi, dan kepala Umar adalah lutut Abu Bakar. Dia susun gitu. Ya, 1, 2, 3 lagi. Okey, Imam Tibi berkata dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahawa wajib menghormati orang yang telah meninggal dunia dan melakukan mereka sesuai dengan kedudukan mereka, serta beradab dengan mereka sebagaimana mereka masih hidup. Maksudnya kita perlu menghormati mereka. Dia seolah-olah dia ada di samping kita. Kalau orang luar ada di samping kita, maka kita menjaga wanita, dia akan menjaga penampilan dia tadi. Dia tak lagi lah membuka aurat sebab itu lelaki ajnabi. Sayyidina Umar tu dah asing dah. Sebab tu Sayyidina Aisyah kata dia masuk, mula-mula suami aku dengan ayah aku je okey lah. Lepas tu mari orang lain dah. Jadi aku memakai pakaian yang sempurna untuk masuk ke dalam rumahku. Kitabuz Zakat. Banyak dah tuan-tuan Kitabuz Zakat. Atau Kitabuz Shaim. Lepas tu banyaklah Kitabuz Zakat. Muqaddimah. Terdapat beberapa perbahasan mengenai kitab zakat. 21. Raji' Aujazul Masalik wa Darul Mansur ala Sunani Abu Dawud. Raji'ul Yaqut An-Nafis. Ta'rif zakat. Mula-mula kita kena tahu apa definisi zakat. Ta'rif zakat. Bila permulaan kewajipan zakat dikenakan. Adakah zakat wajib ke atas para nabi sahaja, atau zakat ini adalah zakat? Yang keempat, hikmah pensyariatan zakat. Perbahasan pertama terdapat beberapa makna zakat yang ditulis dari sudut bahasa, dan iaitu memberi makna annima, iaitu memberi kata zakat, zar'u, iaitu tanaman itu bercambah, atau tathhir, yang menyucikan. Allah SWT berfirman, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka. Maksudnya sesungguhnya telah
berjayalah orang yang menyuci jiwanya. Hadis muttafaq. Hadis jiwa Asy-Syam dan surah muka surat 9. Setiap satu daripada makna itu memberi kaitan dengan ibadat zakat. Ibadat zakat akan mendatangkan keberkatan dalam harta dan menambahkannya. Dia juga ibadat zakat. Dan jika ia akan menambah pahala orang yang mengeluarkannya, zakat juga akan membersihkan diri dan jiwa orang-orang yang menunaikannya daripada sifat kedekut. Bila kita bagi itu, kita akan jadi pemurah, tak kedekut. Fala tuzakku anfusahum. Sebahagian ulama meletakkan makna yang ketiga al-madah, iaitu maknanya memuji Allah SWT. Maksudnya jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Zakat daripada sudut istilah pun berbeza daripada zakat bersudut mazhab, iaitu ulama-ulama. Insyaallah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, zakat terdapat zakat Syafi'i, zakat harta sudut istilahnya ialah al-ismun lama yukhraju an malin aw badanin aw min wajhihi makhsusin. Okey. Maknanya nama bagi sesuatu harta yang dikeluarkan bagi pihak harta merujuk kepada zakat harta, atau jiwa merujuk kepada hukum, merujuk kepada zakat yang mengikut sangkut paut dengan pengikut yang tertentu. Sebab kadang-kadang pengikut ni dia ghalu, dia terlalu up sangat. Sekarang nak tunjuk satu orang tu ghalu tu, dia up sangat di FB, IG. Kejap-kejap up gambar. Khair. Kedua, terdapat perbezaan pendapat berkenaan permulaan zakat wajib bila kewajipan zakat. Terdapat 3 pendapat. Pertama ialah pada tahun kedua hijrah. Kedua ialah pada tahun ke-9 hijrah, dan ketiga pada tahun sebelum hijrah. Pendapat pertama diisyharkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Talibin. Mengikut pendapat ini ada khilaf sama ada puasa difardukan dahulu atau zakat yang difardukan dahulu. Ikhtilaf tu hak mana dulu, salah satulah. Pendapat yang kedua ialah pendapat Imam Asir Al-Jazari berkata, iaitu pendapat yang ketiga ialah pendapat yang ketiga. Jadi mana pula dah. Terdapat perbezaan pendapat berkenaan permulaan kewajipan zakat. Terdapat 3 pendapat. Pertama ialah pada tahun kedua hijrah, kedua ialah pada tahun ke-9 hijrah, dan ketiga pada tahun sebelum hijrah. Pendapat pertama diisytiharkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Talibi. Mengikut pendapat ini ada khilaf, adakah puasa difardukan dahulu atau zakat difardukan dahulu. Pendapat yang kedua ialah pendapat Imam Ibn Asil Al-Jazari, pengarang Jami'ul Usul. Pendapat yang ketiga ialah pendapat Imam Ibn Khuzaimah dan kitab sahih-sahihnya. Perbahasan ketiga ialah mengikut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dijelaskan bahawa zakat tidak wajib ke atas para nabi. Mengikut mazhab Syafi'i, zakat tetap juga diwajibkan ke atas para nabi. Hasyiah Ali Syabramalisi dalam bab zakat haiwan. Perbahasan keempat, terdapat hikmah yang sangat banyak dalam pensyariatan ibadat zakat. Antaranya membayar zakat menyucikan diri dan dosa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Maksudnya ialah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, yakni harta daripada kamu daripada dosa, dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk,
dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi satu ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah SWT mendengar lagi maha mengetahui. Kedua, membayar zakat akan dalam bahas keempat, membayar zakat mengikut sifat bakhil. Seorang yang bebas daripada sifat bakhil merupakan orang yang memperolehi zakat, orang memperolehi kejayaan daripada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa man yu'tal shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang yang menjaga serta memelihara dirinya daripada mempengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Pembayaran zakat menjadi bukti iman kepada hamba, bukti iman seorang hamba kepada Rabb-Nya, iaitu Allah SWT. Kedua, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, manakala mendirikan sembahyang serta membelanja dan mendermakan sebahagian daripada harta yang telah kami beri kepada mereka. Surah Baqarah. Keempat, membayar zakat akan meninggikan kedudukan seorang itu di dunia. Kelima, di akhirat. Kelima, tabiat manusia ialah sangat dicintai. Tabiat manusia ni sangat mencintai harta benda mereka. Oh, sayang kita. Kesibukan dengan harta benda menyebabkan mereka lalai daripada Allah dan mengeruhkan hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Dengan membayar zakat, kecintaan seorang itu kepada harta akan hilang. Sebab apa pun hak kita. Kalau hak kita pun dekat nak mati pun tak boleh nak sedekah semua dah. Tak boleh nak ibah semua dah. 1/3 je, 2/3 hak waris dah walaupun tak mati lagi. Hak waris dah walaupun tak mati lagi. Khair, hadis pertama mengenai zakat. Wa Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'azan ila al-Yaman faqala innaka ta'ti qauman ahlal kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'u lizalika fa'alimhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fil yawmi wal layl fa inhum ata'u zalika fa'alimhum anna Allah qad farada sadaqah tu'akhadhu min aghniyaihim فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا ذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal dihantar oleh Nabi untuk ke Yaman, untuk menjadi gubernur di Yaman. Tapi banyaklah sebelum dia pergi ke Yaman, beberapa hari untuk pergi ke Yaman, Nabi kata kamu akan diutuskan oleh aku ke Yaman, di tempat yang mana kamu akan temui ahli-ahli kitab. Dan Nabi kata, Mu'az, bila kamu datang ke Madinah, akan datang, kamu tak dapati lagi aku. Maknanya Nabi akan meninggal, masa tu Mu'az tak balik lagi. Lepas tu Nabi kata, Mu'az, kamu akan dapati dah kuburku di sini, kuburku di Madinah, jika aku telah mati. Jadi oleh kerana Sayyidina Mu'az ni dia dah rasa dah, dia takkan jumpa Nabi lah. Sebab tu setiap waktu bersama Nabi, dalam masa beberapa hari atau 10 hari sebelum pergi tu, setiap waktu duduk dengan Nabi, nasihat dengan Nabi. Fa'ausani, maka Nabi telah memberi nasihat-nasihat kepada beliau. Tu'khazu min amwah. Jadi hadis ini hanya qauman ahlul kitab. Tak ada. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu seorang Ansar.
beliau telah dihantar oleh Rasulullah ke Yaman. Terdapat perbezaan pendapat pada tahun bilakah beliau dihantar. Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih dalam kitab syarahnya Bukhari mengatakan Sayyidina Muaz dihantar pada tahun ke-10 sebelum Rasulullah menunaikan haji selepas yang disebut oleh Imam Bukhari. Pada akhir kitabnya Maghazi ada pendapat mengatakan beliau dihantar pada tahun 9 Hijrah ketika Rasulullah pulang daripada Tabuk. Ia diriwayatkan oleh Imam Waqidi daripada Ka'ab bin Malik. Ia menceritakan bahawa Ibnu Sa'ad bin Tabaqat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat daripada Waqidi, dan ini tarikh Ibnu Waqidi. Kemudian Ibnu Sa'ad menukilkan bahawa beliau dihantar pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijrah. Pada Rabiul Akhir 10 Hijrah, dan ada pendapat mengatakan pada tahun 8 Hijrah. Oh, baca tu mata mengatuk dia kali. Terjemah tak ajar ya? Oh, tak apalah, terjemah baca sendiri dah lah. Katakan. Bapa doa tu tak apa. Itu saya izinkan baca sendiri dah lah. Kan dia tak nampak biji mata hari ni, kenapa? Okey. Jadi ulama bersepakat bahawa beliau terus berada di Yaman sehingga pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah wafat duduk sana lagi. Sebab Nabi kata dah kita tak jumpa. Iaitu begitulah pendapat yang di dalam kitab Al-Fatah. Namun Imam Sayuti menyebut di dalam kitab Az-Zahar bahawa Sayyidina Muaz terus berada di Yaman sehingga Sayyidina Umar. Pada waktu itu beliau pergi ke Syam dan meninggal dunia di sana. Untuk penerangan lebih terperinci sila rujuk kitab Mirqatul Mafatih hadis yang ke-6 daripada bab zakat yang wajib zakat. Wallahu a'lam. Jadi pada zaman beliau Sayyidina Muaz telah dihantar ke Syam dan meninggal dunia di sana pada tahun 18 Hijrah. Fathul Bari. Di sana dia tak jumpa Nabi. Balik sekejap, lepas tu pergi balik ke Syam. Pada masa tu Syam, kota-kota tu dah jadi kota-kota ilmu. Yang selepas tu kota-kota selain daripada Madinah selepas Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada zaman pemerintahan dia tak letak Kuala Lumpur. Jadi dia letak Putrajaya lah. Gitulah soalannya, dia tak jadikan Madinah tu tempat pemimpin, tempat yang mana tempat sebagai kita kata ibu negara, pusat pemerintahan. Sayyidina Ali telah memindahnya ke Kufah. Dan sebab apa? Sebab Sayyidina Ali nak jaga kesucian kota Mekah, kota Madinah. Sebab dua dah apa dia tu? Dua dah Khalifah Rashidin disyahidkan di Madinah. Iaitu Sayyidina Umar pada tahun 24 dan Sayyidina Osman pada tahun 35. Itu dua peristiwa tu berlaku. Oleh kerana itu Sayyidina Ali dia buat keputusan kita tak letak lagi dah tempat pemerintahan, pusat pemerintahan di Madinah. Kita letak di pusat pemerintahan tertukar kepada Kufah. Sebab itulah masyhurnya ilmu-ilmu tu daripada Kufah dan sebagainya. Dan akhir-akhirnya banyak di Syam lah. Sahabat-sahabat tinggal di Syam. Banyak. Sebab untuk ambil hadis fadilat Syam tadi. Qauman ahlul kitab. Imam Sindi berkata maksud ahlul kitab sini ialah orang-orang Yahudi lah. Pada zaman Sayyidina Muaz mereka mempunyai jumlah yang ramai. Imam Ibn Hajar rahmatullah berkata sejarah kemasukan Yahudi ke Yaman pada zaman As'ad, dan dia adalah Tubba' yang pertama.
Hadis ini hanya menyebut 3 rukun Islam saja, iaitu mengucap 2 kalimah, solat dan zakat. Para ulama telah memberi pelbagai jawapan. Antaranya jawapan yang disebut oleh Imam Sindi ialah hadis ini bukanlah untuk menerangkan semua hukum ahkam dalam Islam secara terperinci, tapi untuk menerangkan cara berdakwah kepada Islam. Mengenai hukum yang terperinci, maka ia diserahkan pada pengetahuan Sayyidina Muaz. Tu'akhadhu min aghniyaihim. Ia merupakan dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa wajibnya zakat pada harta kanak-kanak kerana aghniya itu umum merangkum ni kanak-kanak. Maksudnya pada masa itu waris-waris yang menjaga, iaitu waris-waris amin-amin yang menjaga amanah anak yatim tu perlu dibayar. Lalu belum membayar zakat sebab dia tak boleh nak tasarruf sendiri, dan harta tu dipegang sehinggalah umur dia matang, umur dia dewasa dan boleh memiliki harta tersebut. Wa turaddu ala fuqaraihim. Ia merupakan dalil bagi mazhab Syafi'i juga bahawa zakat tidak boleh dipindahkan dan hendaklah diagihkan kepada asnaf yang berada pada tempat zakat dibayar. Sebaik-baiknya kita duduk mana, kita bayar zakat situ lah. Tu bergaduh orang dibayar bayar pekelih tu. Lepas tu nak dapat bukan nak dapat pun, nak dapat rebate. Rebate tu sebenarnya dalam 25% diberi kepada pencarum zakat tu, pembayar zakat tu, untuk agihkan sendiri. Bukan rebate tu boleh guna. Rebate tu maksudnya engkau arilah sikit, 50% aku ambil, 25% majlis ni buat, kau ambil lah 25% untuk kamu uruskan sendiri. Sebab dia orang akan dapat resit untuk pemotongan pemotongan KWSP, bukan EPF. Tak, pemotongan zakat, cukai lah. Pemotongan cukai. Cukai ni LHDN lah. LHDN boleh 5 dah mari. Boleh 5 untuk syarikat, boleh 3. Dah bayar dah boleh 3. Kena bayar. Khair. Kita setakat itu dulu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wadbrah. Ya walal awwalin wa ya akhiril akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرف وصلى الله عليه خير. Yang harta anak yatim lah.